Hello kepada parents dekat Malaysia ni, kalau korang ada anak-anak kecil dan korang tengah fikir nak masukkan sukan apa untuk anak-anak, so aku dah buat satu research ni, beberapa sports yang aku rasa kenapa kita patut letak anak kita dalam sukan tu. Sebab aku pun ada anak kecil, aku pun tengah fikir nak masukkan dia dalam sukan apa lah. Nombor satu yang paling penting sekali lah, aku rasa as seorang Malaysian, kau kena ada skills untuk main bola. Sebab bola sepak ni adalah satu sukan yang mengajar kita banyak erti kekalahan, kemenangan, networking, berkawan dengan orang. Dan especially kalau contoh korang main bola, kau ada automatically ada 11, 12, 13, 14 kawan yang akan backup kau, especially dekat sekolah yang kalau ada kes-kes bully ke apa kan. Ni ikut personal experience aku, kalau kau dalam satu sukan bola sepak, kau akan dapat kawan-kawan yang backup kau. So cuba bayangkan, ada orang cek pasal dengan anak kau, lepas tu ada 11, 12, 13 orang kawan dalam sukan bola sepak yang fit, tinggi, lari laju, kuat, yang boleh backup anak kau. So bagi aku, untuk seorang pelajar di Malaysia kan, aku rasa bola sepak adalah satu sukan yang penting, yang diorang kena tahu cara nak main. Bagi akulah, ini bagi aku personal experience. So kalau anak-anak korang minat bola sepak, aku rasa korang kena masukkan dia dalam sukan tu. Personal experience aku adalah aku dapat banyak kawan daripada sukan bola sepak. Aku pandai mengenal erti kekalahan, mengenal kemenangan, macam mana react kalau kita kalah, macam mana apa kita nak buat kalau ada pergaduhan ke apa, macam nak meleraikan pergaduhan tu, macam nak backup kawan-kawan kita yang sedang bergaduh. Macam tu lah. So bagi aku, sukan nombor satu kat Malaysia ni yang kena kita belajar adalah bola sepak. Nombor dua adalah, aku rasa paling penting tak ada paling penting, tapi it's a good sport kalau kita ada, as a parent, kita cukup duit dan cukup masa, adalah sukan golf. Golf ni adalah billion dollar industry. Kat sini networking dia memang on steroids lah. Networking dia power gila. Dan sukan ni adalah sukan yang anak kita boleh main daripada muda sampai tua. Lagi awal kita start sukan ni, lagi bagus. Companies, diorang suka buat networking event, macam golf ni networking event. Dan kalau kau boleh main golf, kau dapat kenalan-kenalan daripada orang-orang yang main golf yang lain. Dan selalunya orang yang main golf adalah orang-orang yang daripada family yang bagus, ada duit, influence. Dan daripada situ kau boleh kenal datuk, orang yang macam doktor-doktor, orang yang macam mana, datuk, doktor, Tan Sri, orang-orang high level lah. Kebanyakannya diorang main golf. So kalau anak-anak kita boleh, kalau korang ada duit, ada masa, hantar diorang golf punya kelas, aku suggest pergi golf class. Tapi untuk awal-awal tak perlu lagi terus hantar pergi coaching. Aku rasa awal-awal ni kau bawa diorang pergi driving range, pukul-pukul. Tapi kalau korang sendiri main golf, kau boleh ajar diorang at the driving range lah. Tapi kalau tak ada korang sendiri tak main golf, aku suggest kau main golf. Dan kalau kau tak main golf juga, tak nak main golf, kau hantar diorang pergi kelas. Dekat situ aku rasa it's a good skill yang dia boleh ada in the future. Okay, itu nombor 2. Nombor 3 yang aku rasa sukan yang paling tengah nak up sekarang ni, walaupun banyak orang rasa dah berhenti kot, dah slow down sikit, tapi aku rasa it's here to stay, is sukan pickleball lah. Aku rasa also ni adalah satu sukan yang boleh train dia punya cardiovascular, boleh train dia punya speed, dia punya dexterity, networking pun okay juga. And tak lama lagi aku rasa sukan ni akan diterapkan dalam sekolah-sekolah. Dan sukan ni boleh main daripada muda sampailah kedua. And aku tengok sukan ni kebanyakannya sukan untuk yang baru nak up lah. So dia punya infrastructure kat Malaysia ni belum ada lagi, tapi ini maksudnya senang anak kau nak stand out. Kalau dia bagus, lebih daripada average,
kau akan stand out. Sebab sekarang ni belum ada lagi prominent figure yang daripada starting dia punya only sport adalah pickleball saja. Sekarang ni kebanyakan adalah players yang daripada main tenis, dia main pickleball. Dia main badminton, dia main pickleball. Dia main sport lain, lepas tu dia main pickleball. So, belum ada lagi, ni apa yang aku nampak lah, player yang betul-betul datang daripada background pickleball saja. Korang minat, anak korang minat untuk satu sukan yang aku rasa lah tak mahal. Sebab bola boleh tahan lama, bola tu boleh tahan lama. Paddle tu boleh tahan lama, tak ada string yang kita kena restring ke apa. Initial investment dia adalah satu paddle saja. And paddle boleh rent dulu, ada paddle yang murah, ada paddle yang mahal. So hanya kena bayar court setiap kali main, maybe dalam RM10 hingga RM20. So aku rasa pickleball ni adalah satu, entry level dia rendah, nak main pun senang, tapi boleh go to high level dan banyak benefits. Dan dia adalah satu sukan yang murah tapi orang-orang kaya main. Itu yang apa aku nampak sekarang ni. Kan ni mungkin kau rasa macam, asal court asyik kosong ke? Court kosong sebab court ada banyak sangat player yang hari tu semua nak try. Tak minat, dia orang dah berhenti. Tapi masih ada lagi orang yang minat, masih ada lagi yang buat benda ni as a career, masih ada lagi yang betul nak jadi pro. So kalau kalau korang nak hantar anak kau masuk dalam pickleball pun boleh. Okay, sukan yang seterusnya adalah dekat Malaysia ni, yang aku nampak infrastructure dia kuat, pathway dia ada, it's a boleh kira national sport, banyak sokongan dari segi government adalah badminton. So kalau anak korang boleh main badminton, itu adalah satu advantage juga. Sebab dekat Malaysia ni banyak dah pathway nak main ke pro. Ada macam akademi yang bagus. Banyak player-player kita dah menang, dah berjaya. Player-player kita yang macam Lee Chong Wei kita dah jadi top in the world tau dalam sukan badminton ni. So kita boleh, itu adalah satu pathway. Tapi cuma cons dia adalah untuk main badminton tu hanya ada 2 orang je boleh main dalam satu court. So maksudnya kat sini, ataupun seorang lah, maksudnya kat sini dia punya saingan dia adalah sangat sengit dalam sukan ni. Sama juga dengan bola sepak, persaingan dia adalah sangat sengit. Banyak sangat orang main. So bagi akulah, aku rasa inilah personal opinion aku, kita kena enroll anak kita dalam satu sukan yang berpasukan, yang bila dia, maksudnya dia boleh belajar dia boleh dapat fitness, bekerja together dalam satu pasukan, kenal erti kalah, kenal erti menang, tahu macam menang, tahu macam nak kalah, tahu macam mana nak react bila time tu adalah detik tau. Maksudnya tengah time cemas, ni kita ada lagi berapa minit je, kita kena buat ni, macam mana kita nak menang, macam mana. And then yang paling penting adalah kita kena ajar dia orang the fact that kalau kita kalah, it's okay. Yang penting kita dah try our best. So kalah atau menang, Allah yang tentukan. Yang penting kita kena do our best. Itu satu, kita kena masukkan dia orang satu sukan yang berpasukan. Dan nombor 2 adalah kita kena masukkan dia orang dalam sukan individu. So bagi aku, masukkanlah dia orang dalam sukan macam golf. Bagi aku lah, golf tu adalah salah satu, bukan just because aku main, aku baru sedar, aku dapat kesedaran ni lambat. Sebab dulu masa aku umur 15, 12, pakcik-pakcik aku semua dah cakap main golf. Tapi waktu tu siapa nak main golf? So sekarang ni banyak orang nak main golf. Dan aku dapat kesedaran yang, ni golf ni tengah naik pula tiba-tiba. Satu sukan yang dah ada lama, tiba-tiba sekarang ni lepas COVID, dia naik, dia meletup. And dia meletup dari segi dulu adalah satu sport yang boring, slow kan. Sekarang tiba-tiba ada YouTube golf lah, ada golf social, ada golf amateur, ada golf pro. So bagi aku, kau kena masukkan dia orang dalam 2 ni. Satu pasukan dan satu individu. Individu ni it's up to you. It's you against the golf. So it's you against the course. Tak ada orang yang akan datang halang depan kau. Kau nak pukul golf ball ni, tak ada orang yang defender yang akan halang kau, tak ada. Semua adalah you against you. It's mental punya sport. Tapi also masukkan dia orang dalam satu
sukan yang berpasukan. Mungkin basketball, mungkin badminton is sukan berpasukan juga. So itulah pendapat aku. What do you think? Apa sukan yang korang rasa it's good untuk anak-anak kita masuk? Bagi aku, macam aku cakap, as a Malaysian, kau kena main bola, kau kena main badminton, kena ada individual sport, golf is good for networking, pickleball tengah nak up, dan itu je lah list aku. So what do you think? Apa yang korang... Oh, lagi satu last, aku forgot, aku lupa. Satu sukan yang penting adalah swimming. Hantar dia orang pergi swimming awal-awal as possible, sebab it's good for fitness. Dia adalah satu life skill. Dia boleh prevent masalah tak workout ke apa. Swimming is best, budak-budak suka, and it's also bagus untuk bila kita pergi cuti, kita pergi resort ke apa. Kalau dia orang dah pandai berenang, kita tak risau sangat, kita just tengok sikit-sikit je, tapi kita tahu dia dah pandai berenang. So itu list aku. Boleh sepak, pickleball, badminton, golf, swimming. So bagi aku list korang.